Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So, malam ni adalah sesi pembentangan ataupun kita nak story sikit tentang untuk kebaikan pangkat dan potensi pendapatan harian. So, apa-apa saja pun kita punya Zoom meeting ni dirakam dan kita akan siarkan ke dalam YouTube channel kita dengan Telegram kita. So, normally kita punya pembentangan ataupun kita punya penerangan ni tak akan ambil masa yang lama dan kita akan ambil bit by bit sedikit tu sedikit tajuk-tajuk yang ada dan kita akan bentangkan. So, kebaikan pangkat dan potensi pendapatan harian. Selain daripada bonus-bonus lain yang ada, kita ada bonus penajaan, kita ada juga bonus ranking dan pangkat ni. Lepas tu kita ada bonus matching dan kita ada bonus placement. So, salah satu bonus antara yang punya potensi yang cukup besar di dalam QU Extra ni adalah bonus pangkat. Sebab apa? Bonus pangkat ni adalah satu bonus yang bertindak dua dalam satu. Dia juga boleh jadi pasif untuk kita dan dia juga boleh jadi aktif untuk kita. Dan hadnya tiada had. Potensi dia cukup besar. So macam mana saya katakan cukup besar, kita akan tunjukkan pada hari ini. Ya, seperti mana yang sebelum ini kita tahu, 32% total daripada yang ada dalam sistem 2U Extra ni, 32% akan dibahagikan kepada bonus ni. Bonus shareholder income ni, kalau tengok kat atas ni, 32%. So 32% ni dah dibahagikan secara sama rata mengikut pangkat yang dah dicapai oleh semua ahli, ya, dan dia akan dapat income hari-hari. So sekali kita achieve pangkat ni tak akan mati sampai bila-bila. Walaupun kontrak kita tamat, contoh kita join dengan nilai fikir $100. So apabila kita mencapai 2 kali ganda pendapatan kita, income kita, account kita tu dah tamat kontrak, kita tak dapat lagi dah bonus pasif lagi dah. Daily dividend kita dah tak dapat. Tapi walaupun account tu tidak lagi hidup, ya, contoh seminggu kita tak aktifkan balik, jadi kita tak dapatlah bonus ni. Tiba-tiba kita teringat, oh pangkat saya rupanya dekat V1, saya dah naik V1. Jadi minggu depan tu seterusnya kita pun on balik. Kita deposit balik ataupun kita sumbangkan balik. Kita aktifkan balik akaun kita. Pangkat ni masih lagi remain dan kita layak terima bonus-bonus daripada pangkat tadi. Ya. So pangkat total kesemuanya ada 8, iaitu V1 sehinggalah V8. Cara nak capai dia cukup mudah. Dia berbanding dengan syarikat-syarikat yang lain. Untuk dapat pangkat di dalam, ya, V1 hingga V8 ni, simple. Tengok kat sini dalam carta ni, dipanggil Small Leg Total Performance USD. Bermaksud apa? Dalam sistem kita gunakan sistem binary, dua kaki antara kiri dan juga kanan. Ya, jadi apa yang kita kena buat? Kita kena capai $500 sebelah kiri, $500 sebelah kanan. Ya, apabila kita capai $500 sebelah kiri, $500 sebelah kanan, pangkat kita akan naik kepada V1. Ya, apabila kita naik pada V1 ni, kita akan dapat apa? Yang pertama sekali, kita punya income kita akan naik sebanyak 3 kali ganda. Bukan lagi 2 kali ganda. So total kalau katakanlah $100, pendapatan kita akan maksimum naik hingga $300. Daily total global total performance ni pula adalah, tengok 10%. 10% ni adalah daripada 32% ni. Bermaksud daripada 32 ni 10 khusus untuk orang V1. Ya. So kalau katakanlah contoh sale hari ni $10,000. Apa yang syarikat buat? Sistem buat, sistem akan ambil 10% daripada total sale. Bermaksud $1,000 akan dibagi kepada semua orang yang di dalam V1 ni. Katakanlah V1 ni ada 100 orang. $1,000 bagi dengan 100, dapatlah seorang $10. Ya. Macam itulah seterusnya. Untuk dapat di V2 pula, dalam V2 ni macam mana kita nak achieve dia? Simple. Sebelah kiri kita $1,500, sebelah kanan kita pun 1,500 USD. Total sale 3,000 lah. Yang kena ingat ya. $1,500 yang ada di bawah kiri ataupun kanan kita ni bukan bermaksud daripada direct tajaan kita ataupun grup yang kita develop. Contohnya lah, sebelah kiri dan sebelah kanan kita ni adalah datang daripada spillover daripada upline. Ada upline letakkan $1,500 kiri, $1,500 kanan. Ataupun kita buat satu kaki upline kita bagi. Itu pun kita boleh dapat naik pangkat ke V2. Walaupun placement group itu tadi tetap dikira untuk kenaikan pangkat. So, apa yang kita dapat kalau kita V2? V2 kita dapat income kita akan naik 4 kali ganda. Yang pertama. Yang kedua, total global sale performance 5% akan dibahagikan kepada semua orang dalam V2. Contoh, $10,000 tadi, sama macam yang pertama. 10% pergi kepada V1. 5% pergi kepada V2. Kalau 5% daripada $10,000 bermaksud $500. Ya, dan jumlah orang yang achieve V2 ni semakin lama semakin sikit.
So $500 bahagi dengan berapa orang video. Katakanlah video ni ada 100 orang. So 500 bagi 100 dapatlah satu orang RM5 ataupun $5 lah. Okay, apa yang kita dapat sekiranya kita masuk video? Yang pertama 4 kali ganda, yang keduanya 5%. Tapi bukan setakat 5% ya, kena faham. Sekiranya kita dekat video, contoh macam tadi, video kita dapat $5. V1 ada $10. So kalau kata orang terdekat V1 saja, dia akan makan bonus ataupun income daripada V1 sahaja. Tetapi kalau V2, dia dapat income daripada V2 dan juga V1. Bermaksud orang V1 dapat 10, orang yang V2 bukan dapat 5, orang yang V2 dapat 15. Okay. Katakanlah di V3, sama juga. V3 ni contohnya lah, $5 juga. So kalau macam tu, orang dekat V3, dia bukan dapat 15, dia bukan dapat 10. V3 dapat berapa? 5, 5, 10. Akan dapat 20 total. So itu yang menyebabkan V3 ni pendapatan dia lebih besar income dia. Okay. Nak dapat pun mudah. $10,000 kiri, $10,000 kanan, pendapatan kita akan naik 5 kali ganda. Ya, 5 kali ganda. Dan juga dapatlah kita hari-hari income. Ini yang dikatakan pasif dan juga aktif. Kita akan dapat hari-hari. Dapat pangkat ni sehari, dapat pangkat ni sekali, achieve pangkat ni sekali, hari-hari kita boleh makan total global performance sale ni. Ya. Macam itulah condition dekat V4. Ya. 6 kali ganda, 50,000, 3%. Ya. So, apa yang kita tengok kat sini, shareholdering income ni, kelebihan ni yang pertama dalam Tuju Extra punya pangkat. Kebanyakan syarikat lain, apabila dia buat pangkat, katakanlah kita dekat V2, tiba-tiba downline kita ataupun direct bacaan kita dapat V3, kita dah tak boleh makan dah income dia. Income kita dekat ranking dah putus. Kita dah tak ada pendapatan dekat ranking. Kita nak kena develop lagi. Kita nak kena buat lagi. Naik pangkat lagi besar lagi. Baru kita boleh overriding balik tim-tim yang di bawah. Sebab apa yang di bawah pangkat lebih besar. Tapi dalam sistem ranking yang diguna pakai oleh Tuju Extra ni, dia tidak ada istilah putus. Kerana apa? Walaupun orang di bawah kita V2, dia makanlah hak dia. Kalau kata orang di bawah kita V2, V3, dia makanlah hak dia 5, 5, 10. Tetapi kita katakanlah V1, kita tak dapat lagi. Sebelah kaki kita besar, sebelah kaki kecil. Ranking kita tetap V1. Tetapi tetap tak putus. Kita tetap makan hak kita 100%. So di dalam sistem Tuju Extra ni, pangkat dia bukan satu jenis pangkat yang putus, yang menyebabkan income kita limit, income kita kurang. So kita kena sentiasa develop group. Kita kena sentiasa membina group. Tidak. Income di dalam Tuju Extra ni untuk pangkat ni adalah sistem pangkat yang diguna pakai untuk kekal, dan dia tidak ada istilah putus, dia tidak ada istilah yang boleh dikatakan bawah besar atas kecil dah tak boleh makan. Tidak. Makan ikut kepada peratus masing-masing di dalam grup masing-masing. Pangkat ni menentukan grup. Dia kalau katakanlah macam saya kata tadi, V3 makan hak dia. Kalau orang bawah kita V4, dia makanlah hak dia V4. Kita V3 tetap dapat pangkat kita V3. Hak kita tetap sama juga. 5%, 5%, 10%. So itu adalah sistem pangkat di dalam Tuju Extra. Okay. So macam kau tengok kat sini, V1 hingga V4 dan ini adalah V5 hingga V8. Of course, V5 hingga V8 syarat dia agak tight sedikit. Sorry, ini V8 ni 1 juta, ini bukan 1000. Siapkan saya. Tetapi kalau kata kita naik dekat V5, 3%, total sales $100,000 kiri, $100 kanan, kita dapat 7 kali ganda. For example, contoh, kita punya package kita $100, bermaksud kita boleh makan max income 7 kali ganda. Ya. So kalau kata V6, 2%, kita boleh makan max income 8 kali ganda. Baik. Kalau macam tu, orang buat 5 V8 pun 10 kali ganda, dia boleh makan $10,000 sehari ke juga? Betul kan? Package $100, 10 kali ganda boleh makan $1,000 sehari. Perlu diingat, nanti kita akan buat kelas yang lain berkaitan dengan upgrade package ataupun activation. So di dalam istilah activation ni, dia bukan istilah sehari sekali. Kita boleh activation pagi, petang, siang, malam. Tak ada masalah. Pagi kita activate, tengah hari income kita dah max. Activate lagi $100, makan lagi $1,000. Petang, income kita dah max. Activate lagi $100, makan lagi $1,000. So dia bukan istilah 10 kali ganda ni bermaksud 10 kali ganda income kita sehari. No. Ataupun kalau tengok kat sini, yang sebelum ni 5 kali ganda contoh, 3 kali ganda. Adakah dia bermaksud 3 kali ganda sehari? Tak, no. Sedangkan bonus dia besar ni, boleh makan. Tapi takkanlah 3 kali ganda sehari je. Takkan 4 kali ganda sehari je. Tidak 3 kali ganda untuk satu activation. So kalau satu hari kita activate 3 kali,
kita activate, income dah max $300, kita activate lagi $100, makan lagi $300, max lagi $100, makan lagi $300. Sehari nak activate 100 kali pun boleh, tak ada masalah. So nanti kita akan kupaskan tentang maximum income limit, macam mana nak main dia, macam mana nak play dia. So kalau kata kita faham dekat sini ya, kita fokus malam ni pada bonus untuk matching ranking sahaja, untuk ranking sahaja. Kalau kita faham bonus ranking ni adalah potensi yang cukup besar. Silap-silap daily kita boleh makan ratusan, malahan ribuan dolar hanya daripada daripada bonus shareholder ranking income ini. Ya. So itulah penerangan ya. So, kita akan buat kelas yang lain ya, dengan tajuk yang lain pada besok hari. InsyaAllah kita akan kupaskan tentang advance dan juga tentang package. Ya. So, bagi mana-mana yang tak ada dalam ni, saya akan masukkan link ini ke dalam channel-channel. Link untuk Zoom meeting ini dalam channel-channel social media yang ada dan juga rakaman daripada Zoom meeting pada malam ni akan saya masukkan ke dalam channel YouTube kita. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita jumpa lagi esok hari pula.